Baiklah, hari ni kita sambung muka surat 19 The Pin C Okey, C muka surat 19. Okey, baiklah. Kita tengok puzzle yang pertama. Okey, sekarang kita perlu cari pin dan boleh berlakunya checkmate. Kalau kita tengok king kat belakang ni dah terperangkap dia tak boleh lari ke kiri, kanan, atas, bawah, semua tak boleh. Sebab dia dah terperangkap. Jadi kita perlu letakkan rook ni, attack di sini, kemudian buat ancaman checkmate lah. Okay, jadi macam mana kita nak bawa rook ke rank yang paling atas sekali, ke rank 8 tu? Okey, iaitu rook pergi ke D1. Rook pergi ke D1, dia attack queen sekaligus attack petak yang cikgu buat, petak biru ni. Dalam modul pun boleh buat macam tu. Okey. Okey, apabila rook pergi ke D1, mula-mula kita akan attack queen dululah. Okey, kalau queen lari, misal kata queen pergi ke E6, maka kita boleh rook terus boleh ke petak biru untuk buat ancaman checkmate. Kalau queen lindung, queen tutup, jadi tak ada masalah. Kita hanya perlu makan sahaja queen dan sekaligus berlakulah checkmate. Okey. Jadi dalam chess, anak-anak kita kena bayangkan, walaupun modul latihan puzzle tu tak bergerak macam main game. Kalau kita main game bergerak kan, buat puzzle dalam chess bergerak. Tapi bagusnya buat modul dalam buku ni, dia melatih otak kita untuk imajinasi, melatih otak kita untuk bayangkan pergerakan-pergerakan tu. Okey. Sebab salah satu kemahiran pemain chess yang hebat, kita kena boleh imajinasi, boleh bayangkan. Okey. Okey, jom kita tengok puzzle yang kedua. Kita main hitam. Okey, kita main hitam. Kalau kita tengok di sini, yang boleh buat pin adalah menggunakan bishop lah. Sebab bishop ni dia aktif lah. Kalau macam queen, rook dengan kuda ni macam tak banyak tempat yang dia boleh pergi. Okey, jadi bishop ke mana yang paling bagus? Betul, iaitu ke B4. Iaitu dia telah attack kuda dan juga rook secara serentak. Kalau putih larikan kuda, misal kata kuda lari ke belakang ataupun lari ke atas, maka kita boleh makan rook. Okey. Kalau kuda tu tak lari, tak ada apa pun yang boleh jaga kuda, jadi kita boleh makan kuda. Kod mana pun hitam akan untung kuda ataupun rook, akan untung satu buah. Seterusnya, okey, boleh lukis macam ni dalam puzzle. Okey, seterusnya puzzle yang ketiga, kita main putih. Okey, kalau tengok posisi putih, apa yang satu baris dengan king? Yang satu baris dengan king adalah kuda. Dia berada satu baris. Jadi kita hanya perlu attack kuda, iaitu menggunakan rook. Rook pergi ke D1, attack kuda dan juga attack king secara serentak. Kuda yang cikgu bulatkan dengan pink ni tak boleh lari. Sebab kalau dia lari, berlaku open check. Jadi dia tak bolehlah lari. Okey, jadi kita akan dapat makan kuda tu secara percuma. Sebab tak ada buah lain pun yang boleh jaga kuda tu. Sebab itulah pentingnya untuk castling secepat yang mungkin. Bila lambat castling, macam hitam ni yang cikgu buat petak king hitam ni, bila dia lambat castling, king dia terdedah dengan serangan rook. Okey.
Okey, seterusnya puzzle yang ketiga. Yang keempat. Kita main hitam. Okey, kalau kita tengok yang duduk satu diagonal secara menyerong adalah rook dan king. Secara diagonal, secara menyerong. Jadi kita boleh attack menggunakan big shot. Okey, kita pin menggunakan big shot, iaitu big shot hitam. Big shot hitam petak putih ni gerak ke C6. Okey, kita attack rook dan juga attack king secara serentak. Jadi rook hitam ni, rook putih yang cikgu bulatkan ni tak boleh lari, sebab kalau dia lari open check. Jadi rook putih ni dia boleh lindung lah, dia boleh lindung macam ni. Bukan boleh lindung, boleh jaga. Misal kata kalau bishop makan rook, jadi rook bawah ni boleh makan balik. Okey, jadi kita boleh tambah lagi serangan, jangan kalut makan lagi. Okey, kita punya rook hitam boleh lagi datang serang ke E8, tambah serangan ke atas rook. Okey, harap-harap anak-anak dapat bayangkan. Kita tambah serangan ke rook yang atas ni pun, yang berada di D5 ni pun tak boleh bergerak, tak boleh makan, tak boleh buat apa, sebab kena pin dengan bishop, akan berlaku lah open check. Jadi dalam modul tu anak-anak cukup sekadar lukis yang ni sajalah, supaya anak-anak faham konsep pin tu. Cuma boleh bulatkan rook lah, tunjukkan kata kita pin ke rook tu. Okey, macam puzzle yang kedua tadi ni, kita bulatkan kuda, tunjukkan kepada kuda yang kena pin. Okey, puzzle yang kelima, kita main hitam. Kalau kita tengok sekarang, bishop dengan queen hitam ni sama baris dengan queen dan king. Kalau queen makan queen, tak berbaloi, tak berbaloi. Jadi mana yang lebih baloi? Okey, kita nak pin menggunakan big shot lah. Kita nak big shot yang attack queen dengan king ni. Jadi macam mana? Kita perlu undur king kita ni gerak ke D6. Sambil-sambil dia kawal big shot. Bila dia kawal big shot, secara tak langsung big shot ni boleh attack queen dan king secara serentak. Queen yang cikgu bulatkan dengan pink ni, queen yang cikgu bulatkan dengan pink ni tak boleh lari, sebab terkena open check. Okey, jadi nak tak nak queen dia akan mati di tangan bishop hitam. Okey, seterusnya puzzle yang keenam, kita main hitam. Okey, kalau kita lihat pun sama, queen dengan king satu baris, queen dengan king satu baris diagonal menyerong. Okey, melintang. Bukan melintang, menyerong lah. Jadi kalau menyerong, kita tak boleh attack guna rook, kita kena attack guna bishop. Okey, jadi bishop boleh gerak ke C5. Queen tak boleh makan. Queen putih yang cikgu bulatkan merah ni tak boleh makan bishop tu, sebab dia telah dijaga oleh queen. Jadi kalau dia makan bishop tu, untunglah, sebab kita dapat makan balik queen putih tu. Okey, jadi queen putih ni pun tak boleh lari. Queen yang cikgu bulatkan pink, queen yang cikgu bulatkan pink ni pun tak boleh lari. Queen yang cikgu bulatkan pink ni pun tak boleh lari, sebab dia terkena pin. Dia tak boleh gerak. Kalau dia gerak, kena open check.
Sebab kena open check. Sebab ni king ada dekat belakang ni. Dia tak boleh gerak. Dia terpaku. Sebab kena check. Okey. Seterusnya puzzle yang ke-7. Kita main hitam. Okey, sorry, kita main putih. Okey. Dalam putih ni pun sama. Nampak tak? King ni semua tempat dia tak boleh lari. Dia dah terperangkap dengan anak-anak dia sendiri. Dia dah terperangkap dengan anak-anak dia sendiri. Jadi kita hanya perlu meletakkan queen saja untuk buat ancaman checkmate. Okey. Sambil-sambil kita nak cari ancaman checkmate, sambil-sambil kita nak buat pin. Iaitu queen gerak ke B4, serang rook dan juga serang petak di F8 untuk buat checkmate. Jadi rook hitam ni love pula. Rook hitam ni tak boleh lari. Sebab kalau dia lari, kita boleh buat checkmate di belakang. Okey. Kalau misal kata rook ni lari, jadi kita boleh, queen kita boleh gerak ke petak pink ni untuk buat checkmate. Okey. Jadi dalam modul boleh lukis macam ni. Harap anak-anak faham ya. Cikgu saja tak guna akaun di chess yang puzzle bergerak tu, sebab nak melatih anak untuk bayang, imajinasi. Biasa kalau tak tak membayang, tak imajinasi, nanti anak-anak terbiasa lihat benda yang bergerak, nanti tak melatih otak untuk bayang, imajinasi. Okey, seterusnya kita main putih. Kalau kita tengok dekat sini, queen dan king satu baris Queen dan juga king satu diagonal yang sama. Bila diagonal, ingat kena serang guna apa? Pandai. Diagonal kena serang menggunakan bishop. Jadi bishop ni, bishop yang cikgu bulatkan merah ni, boleh gerak ke F1, serang queen dan king secara serentak. Jadi queen bulat pink tu terperangkap, dia terpaku, dia tak boleh larikan diri. Kalau dia larikan diri, berlakunya open check. Okey, jadi nak tak nak dia akan mati. Queen tu lah, queen hitam tu akan mati. Okey, puzzle yang ke-9, kita main hitam. Okey, kalau kita tengok dekat sini, rook dia telah pinkan pawn. Okey, kalau kita tengok rook ni telah rook ni dia telah pinkan pawn. Jadi alangkah baiknya kalau queen yang cikgu bulat biru ni boleh datang ke pawn ni, maka berlakulah checkmate. Tapi macam mana kita nak adjust queen tu boleh datang ke pawn di G2 tu? Senang saja, iaitu kita attack rook ni dan juga kita attack pawn ni secara serentak. Jadi dalam modul nak lukis macam mana? Okey, lukis queen gerak ke A8. Okey, lepas queen gerak ke A8, kita serang rook dan juga pawn ni secara serentak. Jadi yang kena pin dekat sini adalah rook. Kalau rook cuba melarikan diri, maka senang. Kalau rook larikan diri, queen boleh makan pawn yang cikgu buat petak ni, berlakulah checkmate. Kalau rook tak lari, rook dalam bulatan pink tu tak lari, lagi senang jugalah. Kita makan saja rook tu secara percuma. Jadi kita makin kuat sebab rook dia dah mati lagi seko. Okey, puzzle yang ke-9, ke-10. Okey, puzzle yang ke-10, kita main
putih. Okey, kalau kita tengok pun sama macam tadi. Kuda telah serang pawn di H7. Jadi alangkah baiknya kalau queen ni kita boleh makan pawn H7 ni dan berlakulah checkmate. Okey, berlakulah checkmate. Tapi macam mana kita nak bawa queen serang di H7 tu? Mana boleh lompat macam tu kan? Jadi kita perlu pinkan rook yang merah tu. Jadi macam mana? Okey, itu queen gerak ke B1. Bila queen gerak ke B1, kita telah serang rook. Dalam masa sama kita serang pawn di H7 ni. Jadi yang kena pin ke sini adalah rook. Kalau rook tu melarikan diri, misal kata ke bawah ke atas ke tepi ke, contoh ada lari ke atas macam ni saja, maka kita boleh makan pawn di H7 ni untuk berlakulah checkmate. Okey. Kalau rook tu tak larikan diri, kita makan saja rook tu. Okey, jadi boleh lukis macam ni dalam puzzle dalam modul. Okey, seterusnya puzzle yang ke-11. Kita main putih. Sekarang okey, kita nak pinkan big shot dengan queen ni sebab diorang duduk satu baris kan. Okay, jadi macam mana kita nak pinkan kedua-dua tu, iaitu queen kita gerak ke E1. Queen kita D1. Queen kita gerak ke D1, serang bishop dan juga king secara serentak. Jadi yang kena pin dekat sini adalah bishop. Kalau bishop tu melarikan diri, misal kata larikan ke bawah ataupun ke mana-mana sajalah, jadi kita boleh makan queen. Okey, queen kita boleh makan queen hitam. Tapi kalau gerakan hitam yang paling bagus, bishop dia boleh makan pawn ni lah. Check. Sambil dia check, sambil queen dia tu, queen yang cikgu buat petak pink ni boleh serang balik queen kita. Tapi tidak mengapa sebab queen kita telah dikawal oleh bishop. Jadi kita makan saja. Kalau bishopnya ni makan pawn kita, kita makan saja. Kalau queennya makan queen kita makan balik guna bishop putih. Nampak tak? Jadi dalam chess ni otak kita ni kena geliga untuk membayangkan beberapa kemungkinan. Okey, jadi dalam modul cukup lukis macam ni saja. Nak menunjukkan kata kita pin bishop tu. Nanti nak makan bishop tu, jangan guna queen, guna kuda. Guna kuda. Okey. Seterusnya puzzle yang terakhir. Kita main putih. Kalau kita tengok dekat sini, bishop hitam ni, bishop putih yang petak hitam ni, dia telah kawal petak di B8 dan juga dia telah kawal petak di B8 dan juga C2. Jadi kita perlu meletakkan bishop putih yang bulat pink ni untuk serang sebelah sini pula. Maka berlakulah checkmate, di mana king hitam dia dah tak boleh lari ke mana-mana. Jadi berlaku checkmate. Okey, jadi macam mana kita nak serang macam tu? Macam anak panah pink tu. Okey, senang saja, iaitu bishop kita
gerak ke F1. Bila bishop kita gerak ke F1, kita telah serang rook. Dalam masa yang sama kita serang petak untuk buat ancaman checkmate, iaitu dek A6. Okey. Jadi bulatkan pin dekat rook ni lah. Nak kata rook ni terkena pin. Kalau rook tu lari, misal katakan kita serang, contoh, kita serang rook. Kalau kata rook lari, contoh rook lari ke bawah kan, jadi bishop kita yang di sini boleh jalan sampai di A1 dan berlakulah checkmate, di mana king tu tak boleh lari ke tepi ataupun ke atas sebab dikawal oleh bishop yang dalam bulatan pink tu lah. Okey, ini adalah bishop checkmate menggunakan 2 bishop. Jadi anak-anak boleh lukis macam ni dalam modul. Okey, itu sahaja untuk muka surat 19. Sekian, terima kasih.